from E. Lepas E dia akan G. Okey, daripada G dia akan pergi ke pattern. Dia maksudnya daripada asal, daripada E balik ke E. Bila yang kedua adalah G balik ke G. Okey, E G bawah dia apa? A. So bila kita tengok dekat sini, dia akan jalan sini, dia akan jalan. Yang first one, pattern pertama, pattern kedua. Pattern kedua, pattern ketiga. Pattern ketiga. So dia habis, sebenarnya bila dah keempat tu, dia baru jadi empat. Pattern ni. Kan? Pentatonic yang berjalan, nanti awak balik kaji apa yang saya cakap macam Brother Amir cakap tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ni adalah note yang berpenting. Bila kiranya kita start daripada E, mati dia mesti E juga. 8. Ya, dia jadi 8 lah. Sebab kita tak kira dia dah root balik kan. Root kita tak kira. So, dia 8, dia jadi 6. So, kalau start depan pada E adalah G. So, G dia cerita dia ten. Mati ke G balik. Faham? So, bila kita jalan kat sini, dia rekod macam sini. Bila kita dekat sini, okey, sini dah pergi ke okey, D. Yang keempat, yang kelima, yang keempat adalah D. D bermasuk ke sini lah. D. Maksudnya dia pergi ke depan balik. Tak saya nak terangkan macam mana dia circle of 5 tu. Faham kan? So, kita dengar macam benda tu simple, tapi bila kita apply dalam backing track, ada beza dia. Okey, itu sampainya. Okey, kau dengar ni ya. Ni saya pakai yang pattern yang pertama. Sebenarnya pattern yang keempat dia ada di depan. Dia di depan. Kalau ke sini dia naik ke sini, ada 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang kedua ni adalah G. G sebenarnya juga ada dekat sini. Ni G juga. Sama sini, sama sini. Betul tak? Ni saya tanya betul-betul faham tak? Tak. Okey, apa dia? Saya faham apa tu. Okey, so G dia dekat depan tu, and then dia di belakang tu pun. Ya. Lepas fret nombor 12 tu dia start balik. Ya, dia cerita dia daripada Rostak pergi Rostak, dan daripada Penang pergi Penang. Macam tu je. Cuma dia akan berubah pattern dia. Tapi kita tengok berubah pattern ni, kita ingat macam bunyi sama. Sebenarnya tak. Bila dia berubah pattern, kita tak akan bunyi sama. So kita boleh tengok bunyi sama. Saya dulu benda ni saya selalu berungkai sendiri tau. Sangat susah saya nak faham. Sampai saya dulu perjalanan kadang-kadang saya nak share benda ni, yang betapa senangnya benda ni kalau awak dapat tahu macam mana nak guna dia. Very simple. So sebab saya tak nak benda lalu, saya bukan nak tunjuk shader, saya pasang lalu macam ni agar korang lebih faham. Saya akan play pattern 1, pattern 2, pattern 3, pattern 4. Okey, pattern 1 adalah yang normal ya, awak tahu kan, pattern ni biasa kan. Okey, pattern kedua adalah start pada G. Start pada G, boleh guna dari sini ataupun sini juga ada G. Boleh gunakan kat sini atau sini. Depan pada G kita ada D. A, kita ada A. Ni pattern yang ketiga ada A. A kita boleh play kat sini. Sama juga macam ni. Sama juga. Cuba apa dia? Moving ke, cuma dia ada beza besar, beza kecil besar je lah. Okey, sebab saya main pattern yang pertama. Saya pusing pattern pertama je. Pattern pertama kedua lepas ni pattern kedua kau masuk start berhenti. Bunyi dia kan. Lepas tu macam yang keempat, macam yang sebelum seberang E itu adalah D. D ya? D.
yang bawah. Faham tak? Itulah yang ada. Dia tak ada nama complicated pun. Tak complicated, sangat senang. Very simple. Kadang-kadang orang tak nampak kita jalan dia buat kita jalan. Right? So, kata apa lagi ada? Itu je. So, di dalam setiap pentatonic ni, kita ada diatonic dia. Oh, dah tahu. Diatonic dia yang terdiri daripada chords lah. Yang kita buat, orang explore kemudian. Sebab setiap yang ada ni, dia ada dipanggil itu natural punya note. Okay, natural punya note yang wujud dekat sini adalah okay, macam ni ya. Ni adalah mainan pentatonic kan? Okay. Dalam ni dia kan. So ini adalah yang pertama. Ini dulu dia. Kan sama. Kita boleh colorkan dia, boleh campur lagi dua note ni. Okey. Yang betul ni kan. Campur dengan blues ni. Ini dua dia. Cuba campur Daripada pentatonic saja. dia boleh pentatonic. Setiap pentatonic dia akan ada dan dalam okey bila kita bermain dengan minor, apa yang kita boleh insert dalam minor adalah Dorian. Dorian mana ada? Bukan Dorian kan? Dorian. Dorian ni adalah note yang kedua yang wujud di dalam okey tu. Tak.